Okey, bagus soalan ni. Mana nak simpan Dina tu kalau pegang sendiri? Okey. Okey, mana nak simpan Dina tu kalau dah pegang sendiri? Okey. Tuan-puan, Dina ni dia mudah je. Satu Dina ni dia item dia kecil je. Kita boleh simpan kat mana-mana saja. Dekat rumah boleh, dekat pejabat boleh. Cuma kalau tuan-puan simpan dekat rumah ataupun dekat pejabat, simpan di 1-2 tempat sajalah. Dia kena tengok tuan-puan simpan rumah tu macam mana keadaan rumah tuan-puan. Dia berbeza Ada orang rumah dia ahli keluarga dia saja. Ada rumah ada maid sekali. Ada pejabat, bilik dia tu memang khas. Nak masuk tu dengan access card restrict. Ada orang office dia tu restricted area. Orang luar tak boleh masuk. Orang tertentu saja boleh masuk office dia. Office dia tu susah nak masuk. Office dia tu pula berkunci. Jadi boleh simpan sendiri kalau level security dia macam tu. Okay. Duduk rumah kondominium, 3 layer punya security. Itu risiko dia sangat rendah lah. Okay. Nasihat saya kalau simpan dekat rumah ialah simpan di 1-2 tempat sahaja. Jangan simpan di banyak tempat. Kita sebenarnya tempat terbaik simpan emas di rumah ni ialah tempat yang orang tak terfikir. Janganlah simpan dalam almari tuan-puan. Bila berlaku pecah rumah, target utama ialah almari. Bilik tidur tu. Sebab orang simpan barang berharga memang kat situ. Waktu saya terpenjara dulu, saya pernah ditempatkan bersama dengan kumpulan perompak lah. Okay. Kumpulan perompak ni banyak, dia semua orang muda lah 20-an lah, kebanyakan 20-an. Jadi saya anggap adik-adik lah. Saya tanya, saya cerita, saya dengar lah cerita dia. Sebab dia orang ni, bila dia orang buat rompakan ni, modus operandi dia sama. Rompakan ke pecah rumah sama je. Dia tahu dah target dia mesti bilik tidur je. Target dia mesti bilik tidur tu. Bilik tidur tu dalam almari. Dah ada specific area. Sebab dia kata dekat situlah orang simpan barang berharga. Dekat situlah orang simpan jam-jam yang mahal. Dia kata dekat situlah. Jadi dia tak perlu fikir dah. Pergi pecah rumah tu, dia nak pergi kat mana dia tahu dah. Kalau ada CCTV dia tahu dah. Dia punya decoder tu, CCTV punya storage tu dekat mana dia tahu dah. Semua rumah pun sama. Lepas tu saya tanya lagi, ni soalan menarik saya tanya. Dia kata, saya tanya rumah yang macam mana yang payah nak dipecah? Dia kata, bang, semua rumah kita orang boleh masuk. Semua rumah kita orang boleh masuk. Apa pun soalannya berapa lama je tempoh dia ada waktu. Tu bezanya, dia berapa lama yang dia ada untuk buat kerja dia tu. Lagi lama, yang susah dia ambil masa lebih lama. Yang mudah lebih cepat. Dan satu perkara yang saya rasa sangat tertarik, dia kata Abang Zul tahu tak? Dia kata, orang ni dia lagi kaya lagi dia tak kunci rumah. Saya pun betul. Orang lagi kaya dia lagilah tak ambil berat tentang kunci rumah lah apa semua. Orang yang kunci rumah sampai banyak tu orang tak kaya. Jadi itu dia cakap. Jadi kita daripada situ pun kita belajar. Okey, dari sudut langkah keselamatan macam mana. Jadi langkah keselamatan, kita simpan di rumah yang tempat orang tak terfikir, satu. Yang kedua, simpan di 1-2 tempat. Jangan simpan di banyak tempat. Kita simpan di banyak tempat, akhir sekali hilang. Kita hilang tu sebab kita simpan di banyak tempat yang orang tak terfikir, akhir sekali kita pun tak terfikir. Dan emas kita pun hilang. Banyak hilang sebab dia tak tahu dia letak kat mana.